Bayhawk 108 TUDM. Kategori: jenis, pesawat latihan lanjutan berprestasi tinggi. Fungsi, melatih juruterbang sebelum berpindah ke pesawat tempur sebenar seperti Su-30 MKM atau FA-18 di Hornet. Spesifikasi umum: pengilang, Bay Systems, United Kingdom. Negara pengguna, Malaysia, TUDM. Crew, 2 orang, jurulatih, pelatih. Enjin, Rolls-Royce Turbomecher ADO MK871 turbofan. Dimensi prestasi: panjang 12.43 meter, lebar sayap 9.39 meter, tinggi 4.98 meter, kelajuan maksimum masih 0.84, jarak operasi 2,500 km, ketinggian maksimum 13,565 meter. Avionik sistem: head-up display HUD asas, sistem navigasi INS _GPS, komunikasi kelima _ UHF, sistem latihan simulasi radar. Keupayaan pertahanan: tidak direka untuk pertempuran penuh. Boleh membawa senjata ringan seperti bom latihan dan pot meriam. Digunakan sebagai platform sokongan semasa latihan atau peralihan ke pesawat pejuang sebenar. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.